الغرض الخامس من أغراض الخبر الفرعية الوعظ والتذكير، وهو أن يأتي الخبر لا لمجرد الإخبار بل لنصح المخاطب وتذكيره، مثل قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. فهذه الآية ليست لمجرد الإخبار بل هي للوعظ والتذكير والتحذير من الانشغال بالدنيا. Maksud Ustaz Taufik tadi, khabar digunakan bukan semata-mata untuk menyampaikan maklumat, tetapi juga digunakan untuk memberi nasihat, peringatan dan menyedarkan orang yang mendengar. Contohnya firman Allah, Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh takatsur, iaitu berlumba-lumba untuk mendapat sebanyak-banyaknya harta benda, anak tinak, pangkat dan pengaruh. Jadi, tujuan sebenar bukan sekadar memberitahu, kerana Allah sudah tentu mengetahui keadaan manusia. Kesimpulannya, tujuan ayat ini ialah menegur, menasihati dan mengingatkan manusia supaya jangan terlalu sibuk dengan dunia sampai lalai daripada akhirat.